Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni hari Jumaat 24 bulan. So kita akan solat Jumaat dekat Masjid Nabawi. Sebelum tu kita pergi breakfast dulu and then kita akan jumpa kawan-kawan kat bawah. Kita punya planning nak pergi sana pukul 10.30 pagi waktu Madinah. Jom. Okay. Hi sir, room number 2%, okay? Ya. Kita ada keropok macam biasa. Yang ni menu wajib kita, keropok. Kita ada nasi putih. Nasi putih dengan Indomie. So kita ada fish Chinese. And wedges macam biasa, wedges. Ini tak tahu apa. Macam goreng-goreng. Ini breakfast kita hari ni. Macam biasa menu dia sama-sama je. Dia repeat-repeat je. Tapi boleh lah kan. Untuk alas perut before kita pergi solat Jumaat. Jom makan. Jadi hari ini kesempatan untuk Masjid Nabawi beramai-ramai dan akan menunaikan solat Jumaat bersama-sama. Tunaikanlah kewajipan anda sebagai seorang lelaki sejati. Ayo. Let's go. Khalas. Yalla. Yuk, kita pergi guys. Assalamualaikum Zaid, apa khabar hari ni Zaid? Assalamualaikum. Sihat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru grup Madinah ini beramai-ramai akan ke Masjid Nabawi, ya. So apa perasaan anda Zaid? Perasaan hari ni hari yang pertama Jumaat tu. So, Pertama? last week kita sampai kan? Kita sampai hari apa dah? Saya dah lupa dah, Zaid. Jumaat bro. Jumaat juga kan? Ini tak masuk video kan? Betul. Harap-harap dia edit lah. Dia edit lah. So rasa terharu dan happy lah. Happy Jumaat beramai-ramai kan Jumaat kan. Satu tempat yang barakah. Alhamdulillah. Okay guys, kita telah selamat sampai di pekarangan Masjid Nabawi. So waktu sekarang ialah pukul 10.46 pagi. Tapi orang dah ramai memenuhi pekarangan masjid untuk menunaikan solat Jumaat. So ni kita punya tim kita yang dekat Madinah sekarang. So kita dah bersedia untuk pergi ke masjid. Jom. Belajar banyak kali dah lah. Banyak kali dah. So apa yang you looking forward dekat Masjid Nabawi ni Zin? Mesti beribadah lah. Beribadah lah. Okay. So you nak duduk kat sini sampai pukul berapa? Maybe kalau boleh sampai lama sikit lah. Lama sikit. Alhamdulillah. Kalau dapat apa instant masuk raudah tu lah. You boleh booking lah. You tak try booking Tapi ke? sekarang tak ada instant. Hari Jumaat kot. Oh, Jumaat tak ada. Okay, tak apa. Kalau ada rezeki nanti kita pergi raudah sama-sama. Okay? Okay. Alright, jom. Stay tuned guys. Ramai orang yang ada di masjid. For your vacation, kalau you guys tengok, ada perempuan juga yang masuk. Dia orang pun boleh solat juga, cuma dia orang tak digunakan masuk kat dalam lah. So dia orang solat dekat bahagian masjid. Memang ada designated area untuk perempuan sahaja. Ramai kan orang? Ramai gila. Alhamdulillah, kita dah sampai di pekarangan Masjid Nabawi. Boleh tengok betapa indahnya Masjid Nabawi ni. Salah satu masjid yang sangat tenang. Walaupun ramai manusia di sini, tetapi dia punya ketenangan tak dapat digambarkan. Tak tahu macam mana nak describe dia punya tenang bila melangkah menuju ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah, ini adalah salah satu orang cakap rezeki yang Allah hadirkan kepada kita semua dalam masa kita bekerja, tapi kita juga dapat diberi peluang untuk bersama-sama menjejaki kaki di Masjid Nabawi dan juga dapat melawat insan yang paling mulia di dunia ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau anda dapat lihat
kubah hijau di mana terletaknya makam Nabi kita. Semua yang menonton ni diberi peluang untuk datang ke sini dan melawat Masjid Nabawi. أشهد أن محمدا رسول الله واليوم الآخر ونصبح من اسمه. Alhamdulillah kita telah selesai solat Jumaat dekat Masjid Nabawi. So sekarang inilah suasana selepas sesudahnya solat Jumaat di Masjid Nabawi. InsyaAllah kita akan pergi cari makan ataupun kita chill-chill dulu dekat sini, nikmati keindahan Masjid Nabawi. Sekarang kita nak menghala ke gate number 330 ataupun kita panggil gate bus 330 ataupun Remeti Gate ya. Remeti Gate, jom. Sana kalau kameraman kita boleh zoom, dekat betul-betul depan pintu ni akan ada view Bukit Uhud. Okay, Alhamdulillah kita jumpa jemaah haji kita hari ni. Okay, Cik dari mana Cik? Daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Pasir Putih. Set kita sama juga. Sama-sama anak-anak. Saya pun Kelantan juga. Orang Pasir-Mah. Bila sampai sini? 22. 22. Sama sekali lah. Okey, Alhamdulillah. Ni berapa tahun dah register ni Cik? Untuk dapat haji ni? Kira 2009. 2009 sekarang 2026 berapa tahun? Lama kan? So rezeki dapat menunaikan haji tahun ni. Alhamdulillah. So kita doakan semoga Cik berdua dapat haji yang mabrur tahun ni ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okay guys, kita dah nak menuju kembali ke tempat kita turun tadi, which is kita nak pergi tempat transport sebab kita nak balik dah. Aku dah penat, dah kenyang. Alhamdulillah semua happy dengan trip kali ni. So insyaAllah ada masa lagi kita akan buat trip lagi, ramai-ramai datang sini untuk beribadah. Ustaz Adib, tadi Ustaz Adib membeli apa? Saya tak beli apa-apa. Tu kat tangan tu. Oh, ini tadi saya bawa sedekah. Buat sedekah. Sedekah untuk apa? Saya bagi sedekah burung-burung nak makan. Oh, ni dedak lah ni. Dedak. Oh, dedak. Di kampung Kuala Reko. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah makam baki ataupun tempat perkuburan sahabat-sahabat Nabi ke para syuhada. Dasar saya para syuhada dekat sini. So sini dia berdekatan dengan Masjid Nabawi je, dia sebelahan je. Kalau Masjid Nabawi sebelah kanan, pemakan ni sebelah kiri. So insyaAllah kalau ditakdirkan kita meninggal sini, diharap dapat bersemadi tenang kat sini. Kalau ada yang meninggal, contoh dekat area sini, dia akan disemadikan di perkuburan baki ni. So itulah kisah menarik yang terdapat di Masjid Nabi ni. Semoga kita berjumpa lagi lah di hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.